jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang tak terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Seketika itu sepi mencuit hati, hanya suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpebun merenung jauh gambarmu sayangku, terkilan rasa bila kata-katamu kau ucapkan padaku, membuatku terpaku bersama-sama suratku. Setelah ku baca kini, seolah ku berada dalam mimpi. Titisan demi titisan air mataku jatuh berlinangan, ku genggam gambarmu dalam pelukan. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Seri Naib Chancellor dan Barisan Pengurusan Universiti Malaya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Nyanyian lagu Universiti Malaya. Universiti Malaya, kebanggaan kita semua, bertambah para ilmuwan di pelbagai lapangan. Kami bertekad di hati mencapai cita murni, tradisi kecemerlangan menepati wawasan. Di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapan generasi muda, teras nusa dan bangsa. Varsity kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapan generasi muda, teras nusa dan bangsa. Varsity kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Hadirin dipersilakan duduk.
Sebagai pembuka tirai majlis, dengan penuh hormat dijemput Encik Zainul Abidin bin Hassan bagi mengetuai bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepadamu kerana diberikan nikmat untuk kami berhimpun dalam majlis Jasa Mudi Kenang Universiti Melaya 2025. Kami menadah tangan berdoa pada hari yang penuh makna ini, ya Allah, hari mengenang jasa, menautkan kenangan dan mensyukuri pengorbanan serta jasa insan-insan terpilih dalam mengukir sejarah Universiti Melaya yang gemilang. Allahumma ya zal mannal wal ihsan. Pada saat dan detik ini, ya Allah, kami menzahirkan rasa kesyukuran dan berterima kasih di atas setiap jerih payah dan bakti seluruh warga Universiti Melaya, para pemimpin, ilmuwan, pentadbir, kaki tangan sokongan dan semua yang terlibat dengan penuh amanah serta dedikasi demi kelangsungan pewarisan kecemerlangan ilmu di universiti ini. Allahumma ya malikud dunya wal akhirah. Ya Allah, terimalah setiap langkah mereka sebagai amal yang Engkau redai. Gugurkanlah keletihan mereka dengan rahmat dan ganjaran-Mu, dan abadikanlah jasa mereka dalam ingatan. Doa dan sejarah yang takkan lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Peliharalah Universiti Melaya dengan ilmu yang benar, akhlak yang luhur, kasih sayang yang utuh, agar universiti ini terus menjadi mercu tanda kecemerlangan intelektual dan jiwa, sekaligus mengangkat nama agama, bangsa dan negara. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Yang berbahagia, Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Nur Azwan Abu Osman, Naib Chancellor Universiti Melaya, barisan pengurusan universiti, yang teristimewa para pesara yang diraikan, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Jasa Mudi Kenang Universiti Melaya 2025. Saya Nismawati Mokhtar bersama pasangan pengacara Zainul Abidin Hassan dari Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU Portfolio Pendaftar sangat berbesar hati untuk mengacarakan majlis kita pada hari ini. Lestari Budi, Lestari Bakti. Lestari Budi, Lestari Bakti menzahirkan intipati penghargaan abadi, mengangkat persaraan bukan sebagai noktah penamat tetapi sebagai mercu tanda pengiktirafan bahawa nilai-nilai murni dan sumbangan cemerlang yang dicurahkan kekal bersemarak menjadi obor inspirasi dan legasi berharga yang terus mewarnai hala tuju organisasi. Lestari Budi melambangkan nilai, akhlak dan kebijaksanaan yang diwariskan. Lestari Bakti menzahirkan sumbangan dan jasa yang terus hidup. Sesungguhnya, persaraan adalah gerbang apresiasi terhadap sebuah perjalanan penuh madah manfaat yang denyutan nadinya terus menggerakkan roda kecemerlangan masa hadapan. Haruman jasa dan bakti tuan-puan kekal semerbak, subur dalam taman ingatan kami. Dif-dif, kehormat tuan-tuan dan puan-puan, Lestari Budi jadi pedoman, Lestari Bakti terpahat jasa. Hari ini kita berhimpun sopan, mengenang khidmat penuh setia. Dengan tertib majlis dimulakan penuh makna tersusun rapi, salam hormat pembuka ucapan, tanda penghargaan setulus hati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang berbahagia Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Nur Azwan Abu Osman, Naib Chancellor Universiti Melaya untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan peluncuran UM Touch Pesara. Hadirin dan hadirat sekalian, Datuk Seri Naib Chancellor. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
yang saya kasihi lagi hormati, sahabat-sahabat bersara yang kita akan raikan bersama dengan pasangan yang sentiasa setia di sisi masing-masing. Alhamdulillah. Ahli-ahli pengurusan Universiti Melaya, dekan-dekan, pengarah-pengarah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Terlebih dahulu, saya rasa elok kita merafakkan sembah kepada Allah SWT kerana limpah dan kurnia dapat kita semua bersama-sama dalam satu majlis yang saya kira cukup murni, bukan sahaja untuk kita tetapi untuk Universiti Melaya dalam meraihkan pesara-pesara yang kita sayangi. Jadi saya rasa elok untuk permulaannya kita berdoakan agar semua pesara-pesara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian berada dalam keadaan sihat dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita semua dapat bertemu dalam majlis yang saya kira cukup hebat, majlis yang dikatakan majlis Jasamu Dikenang 2025 yang menggunakan pakai tema Lestari Budi, Lestari Bakti. Sebuah tema yang saya kira akan mengingatkan kita bahawa budi tidak pernah bersara, akan tetapi bakti juga tidak pernah akan tamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, izinkan saya juga mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati untuk berhenti sejenak dan menoleh sedikit ke arah belakang. Ya, kerana apa? Kira-kira mungkin 25 tahun, 30 tahun yang lepas, sekitar awal 90-an, kita melangkah masuk ke Universiti Melaya dengan semangat muda, harapan besar, dan mungkin rambut masih hitam ataupun masih ada lagi. Akan tetapi, 3 dekad itu bukan perjalanan yang singkat. Ada waktu kita semua diuji, ada waktu kita letih, ada waktu kita bergaduh bersama pasangan, ada waktu kita bangkit tanpa kita sedari oleh sesiapa. Namun, satu perkara yang saya kira sangat pasti, tanpa kesetiaan, tanpa kesabaran dan tanpa bakti tuan-tuan dan puan-puan, Universiti Melaya yang saya kira kita semua sayangi tidak akan berdiri seteguh hari ini. Alhamdulillah, terima kasih puan-puan dan puan-puan. Hakikatnya, setiap daripada kita akan sampai ke detik ini, termasuk diri saya. Tinggal beberapa 2 tahun lagi. Apabila kita tiba masanya, yang tinggal bukan jawatan atau gelaran, akan tetapi jejak kebaikan, jejak murni yang kita tinggalkan di universiti yang kita cintai ini. Saya kira semua orang setuju dengan saya, semua pesara-pesara yang ada pada hari ini ataupun bakal pesara telah meninggalkan satu beautiful moment di dalam Universiti Melaya. Apabila kita himpunkan semua kenangan, apabila kita himpunkan semua kenangan itu di dalam perjalanan ini, tahun ini Universiti Melaya mengucapkan terima kasih kepada 113 orang warga Universiti Melaya yang kita kasihi, yang akan melangkah ke fasa baru kehidupan. Bukan fasa baru kehidupan pasangan baru, akan tapi fasa baru kehidupan selepas bersara. Saya kena betulkan yang itu. Ya. Daripada lebih 4,600 staf tetap di dalam Universiti Melaya. Ya, tidak termasuk di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Dalam kalangan ini, 46 orang adalah rakan akademik dan juga 67 orang pula staf bukan akademik. 2 kumpulan yang selama ini bergerak seiring, saling melengkapi. Saya ingin juga katakan di sini bahawa di dalam Universiti Melaya, staf akademik ataupun staf bukan akademik bagi saya adalah sama. Kita perlu kedua-duanya sendiri. Universiti Melaya bukan hanya untuk staf akademik, Universiti Melaya juga untuk staf bukan akademik. Kerana apa? Kita perlu menggerakkan universiti dengan 2 perkara ini. Angkanya mungkin kecil pada kertas, hanya 113. Akan tetapi kesannya besar di hati Universiti Melaya. Kerana yang dilepaskan pada hari ini bukan sekadar rakan sekerja, akan tetapi insan-insan yang berpengalaman yang membina Universiti Melaya sedikit demi sedikit. Ya, hari demi hari sehingga universiti ini berdiri
seperti yang kita lihat pada hari ini. Kalau kita lihat di Universiti Malaya kita ada 920 acres tanah. Yang mana 920 acres tanah itu akan dipenuhi tidak lama lagi. Selepas kita penuhi dengan 40,000 pelajar yang akan menduduki di dalam universiti, selepas kita akan bina Health Metropolis, saya rasa 920 acres itu akan dipenuhi, insya-Allah. Selaras dengan semangat Lestari Bakti, Universiti Malaya percaya bahawa jasa tidak terhenti apabila seorang itu melangkah ke alam persaraan. Kenapa? Kebajikan pesara akan terus diberi perhatian oleh Universiti Malaya, insya-Allah. Sebagai tanda ingatan dan penghargaan, Universiti Malaya melalui pengurusan universiti telah menyediakan bayaran insentif khas kepada pesara tahun ini. Mungkin tidak mengubah hidup, akan tetapi cukup untuk mengingati bahawa tuan-tuan dan puan-puan sentiasa diingati oleh Universiti Malaya. Inisiatif 1, aplikasi UM Touch Pesara. Kita hidup di dalam dunia digital. Universiti juga sedang membangunkan apa yang kita kenali sebagai modul UM Touch untuk pesara atas usaha Pusat Perkhidmatan Insan atau kita kenali sebagai HTS, Jabatan Semua Manusia dengan kolaborasi strategik JTM untuk kita memastikan hubungan Universiti Malaya tidak terputus walaupun jadual harian kini lebih lapang. Saya juga pernah berkata di dalam pengurusan universiti bahawa ada yang mengatakan bahawa email, ini benda simple saja, email Universiti Malaya akan terputus apabila kita bersara. Saya kata tidak lagi terputus. Email itu tetap akan ada. Cuma mungkin akan dihadkan kepada akses yang tertentu. Jadi saya rasa itu yang paling penting. Jangan salah guna address cukuplah. Tetapi saya kira sebagai seorang warga Universiti Malaya yang cukup sayang pada Universiti Malaya akan tetap jaga nama Universiti Malaya. Melalui aplikasi UM Touch ini juga pesara boleh mengakses kad pesara maya secara maya, maklumat profil, kemudahan perubatan seperti jana pengesahan tanggungan serta kit panduan persaraan, ringkas, mudah dan tidak memenatkan dan pelbagai lagi. Jadi kesemuanya akan berada di dalam hujung jari, insya-Allah. Yang kedua, inisiatif 2 iaitu kemudahan perubatan anak pesara. Ini juga penting. Saya rasa dunia memerlukan kaedah perubatan yang efisien. Jadi bagi urusan keluarga, universiti menambah baik kelayakan kemudahan perubatan bagi anak pesara yang masih melanjutkan pengajian. Ia adalah tertakluk pada rawatan di klinik, hospital kerajaan serta hospital pengajar universiti. Tak payahlah pergi universiti lain, tak payahlah pergi hospital lain, datanglah kat PPUM tu. Jadi banyak kawan-kawan kita di sana. Sama seperti kelayakan diperuntukkan kepada pesara. Ini saya cakap tentang anak pesara. Selagi belum tamat ijazah pertama, atau belum mencapai usia 26 tahun, kemudahan ini masih boleh dimanfaatkan. Sekurang-kurangnya, satu urusan keluarga akan dapat terus disokong walaupun ibu bapa sudah bersara. Inisiatif 3, pengurangan yuran pengajian. Perkara ini juga dibincangkan secara holistik oleh universiti. Jadi universiti turut menyediakan pengurangan yuran pengajian sebanyak 30% kepada anak-anak pesara yang mengikuti pengajian di UM melalui saluran terbuka ataupun saluran 1. Inisiatif ini mungkin kecil pada angka tetapi besar pada makna. Kita tidak mahu anak-anak pesara kita tidak boleh sambung belajar disebabkan ada masalah kewangan. Sekiranya ada, datanglah berjumpa dengan pendaftar. Kita akan cuba, because kita percaya bahawa dengan ilmu sajalah anak-anak kita akan terus maju. Jadi, sebagai tanda bahawa hubungan kekeluargaan antara pesara dan Universiti Malaya akan terus tetap dipelihara walaupun peranan telah berubah. Jadi, bagi pihak Universiti Malaya, dengan penuh keikhlasan dan rasa hormat, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih
ya, bagi wakil Universiti Malaya kerana penghargaan segala jasa, pengorbanan dan kesetiaan yang telah tuan-tuan dan puan-puan curahkan sepanjang tempoh perkhidmatan. Sebenarnya majlis hari ini tidak sebesar mana pun. Saya rasa kalau nak berbandingkan jasa-jasa tuan-tuan dan puan-puan yang saya kira cukup bermakna. Ya, jadi hanya Allah sahaja yang boleh membalas. Universiti Malaya tidak boleh membalas, ya, sejumlah yang telah dilaksanakan oleh tuan-tuan. Tahun-tahun ini bukan sekadar kita bekerja, akan tetapi kehidupan yang diserahkan demi universiti ini. Ya, saya baru saja menjadi Naib Chancellor lebih kurang 2 tahun lebih, akan tetapi saya melihat pelbagai perkara, pelbagai 12 kita punya 12,000 staf yang sanggup, majority yang sanggup membuat apa saja berkaitan dengan Universiti Malaya dan marah apabila nama Universiti Malaya itu dinodai. Nah, itulah semangat yang ada di dalam Universiti Malaya. Universiti Malaya pasti akan, saya rasa, terasa lebih sunyi tanpa kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Namun saya kira jasa dan kenangan tuan-tuan akan sentiasa hidup. Semoga Allah SWT akan terus mengurniakan kesihatan, ketenangan dan rahmat dalam fasa kehidupan yang seterusnya. Ya, saya sebagai wakil kepada warga Universiti Malaya, datanglah di Universiti Malaya. Pintu Universiti Malaya sentiasa terbuka untuk warga Universiti Malaya dan pesara Universiti Malaya. Kalau nak pergi ke library, nak main pickleball, anggaplah kita masih lagi staff. Ya, once you are UM, you are always Universiti Malaya. Lestari budi, lestari bakti, tema mulia dijulang tinggi. Kalau ada budi yang sakti, seumur hidup tetap mewangi. Tenun sutera di benang halus, coraknya indah tidak ternilai. Bakti dicurah ikhlas dan tulus, kekal jejaknya tidak terlerai. Terima kasih atas bakti yang setia, terima kasih atas sabar dan doa, dan terima kasih atas masa yang dicurahkan, terima kasih atas jasa yang abadi, terima kasih kami ucap sepenuh jiwa, terima kasih kerana membina Universiti Malaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri di atas ucapan yang disampaikan. Mohon yang berbahagia Datuk Seri untuk terus kekal berada di atas pentas. Majlis kini menjemput yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, pendaftar Encik Kamarul Fairuz Hashim, Pengarah Eksekutif Jabatan Sumber Manusia, dan Puan Ezzatul Syih Muhammad Arif, Pengarah Pusat Perkhidmatan Insan untuk turut sama naik ke pentas bagi acara peluncuran UM Touch Pesara. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan gemuruh kepada acara peluncuran sebentar tadi. Sangat memberi inspirasi dan berinovasi. Majlis mengucapkan terima kasih kepada bahagia Datuk Seri Naib Chancellor di atas peluncuran dan mempersilakan Datuk Seri bersama Div-Div Kehormat untuk kembali ke tempat duduk bagi acara selanjutnya.
Hadirin yang dihormati sekalian, UM-Touch Pesara merupakan inisiatif Pusat Perkhidmatan Insan HTS Jabatan Sumber Manusia dengan kerjasama Jabatan Teknologi Maklumat. Aplikasi ini menyediakan kemudahan seperti kad pesara secara maya, paparan profil pesara, penjanaan, surat pengesahan tanggungan serta kit pesaraan secara maya. Ingin dimaklumkan bahawa UM-Touch Pesara dijangka akan mula guna pakai pada 26 Januari 2026. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya, majlis pada pagi ini dihiburkan dengan satu persembahan khas. Untuk itu, majlis ini menjemput Saudara Muhammad Sufyan bin Kirham dan Saudari Kristina binti Abdullah dari Fakulti Seni Kreatif. Dipersilakan. Bagai terulang lagi kisah yang indah antara kita berdua. Sehingga di sini tiada berpaling lagi, kita berteman seiring jalan dan sehaluan, sama-sama menjejak mimpi, sama-sama mencari dan menanti segalanya, direstui cinta sejati, sama-sama gunung didaki, sama-sama turun ke lembah sepi, suka duka bersama dirasai. Ada di sini kenali dirimu sehingga kini, sehingga ke akhir waktu. Akhirnya di sini ku kenali hatimu, sehingga kini kita akan terus berlagu, sama-sama, sama-sama menjejak mimpi, sama-sama mencari dan menanti segalanya, direstui cinta sejati. Oh sama-sama gunung didaki, sama-sama turun ke lembah sepi, segalanya bersama dirasai. Hadapan kita ada jalan menuju, di kejauhan ada sinar menanti, di penghujung perjalanan ini. Sama-sama boleh? Sama-sama menjejak mimpi, sama-sama mencari dan menanti segalanya, direstui cinta sejati. Sama-sama gunung didaki, sama-sama
lembah sepi suka duka bersama dirasai. Terima kasih. Sambutan gemuruh kepada pasangan penyanyi kita yang telah mempersembahkan selingan, tuan-tuan dan puan-puan. Div-div, kehormat dan para tetamu sekalian, majlis dengan penuh takzim ingin mempersembahkan sebuah montaj khas. Bukan sekadar rangkapan kenangan, tetapi suara hati dan refleksi ikhlas daripada Wakil Pesara Universiti Melaya 2025. Montaj ini menghimpunkan coretan pengalaman, nasihat dan harapan yang ingin ditinggalkan kepada kita yang masih meneruskan amanah. Meneruskan usaha gigih dan khidmat bakti demi kelestarian dan juga kegemilangan Universiti Melaya. Ayo sama-sama kita saksikan montaj pesaraan yang telah disediakan. UM is a very important part of my life. And I have to say I'm very proud to be part of UM as well. Datang jumpa saya dan dia kata pada saya, Prof, you ingat tak saya? Saya ramai pelajar kan adalah ingat. Dia kata, you yang tolong saya masa tu dan sekarang ni saya baru menghabiskan sarjana saya. Dan dia terima kasihlah kepada saya. Saya kata itu adalah itu adalah kekuatan anda, tapi untuk saya semangat yang sangat penting dari dia yang dia dapat mengatasi apa-apa masalah dia. Dan bila dia berpaling dan kata terima kasih kepada saya, masa tu saya rasa kerana inilah saya menjadi pensyarah, kerana inilah saya menjadi guru. Untuk satu terima kasih tu saya boleh give up apa-apa pun. Saya selalu dengan student, saya jadi happy, saya jadi gembira, jadi macam budak-budak jadi muda. Kenangan manis tu banyak. Masa dekat Harta Benda, saya jaga kenderaan universiti. Daripada situ saya banyak berhubung dengan semua fakulti sebab masa tu kenderaan rasmi dekat Harta Benda saja. Jadi semua orang kena book untuk apa-apa function universiti ke Harta Benda. Jadi daripada situ saya kenal semua orang. Saya bersyukur kerana diberi peluang untuk membina menjadi timbalan dekan dan sekarang sebagai dekan, di mana saya betul-betul boleh membentuk strategi Fakulti Perubatan untuk untuk sentiasa meningkatkan pendidikan perubatan di negara kita. Saya sentiasa ingat yang kerja saya ni adalah kita kata capacity building untuk negara. Kita keluarkan doktor untuk negara. Itu satu benda saya rasa I appreciated. Kerana semasa saya di Universiti Melaya, banyak saya dipanggil untuk pergi bengkel, untuk buat strategi inilah, strategi itulah. Mula-mula kita sebagai pensyarah kan bila dipanggil kan rasa macam, alamak, bengkel lagi. Tetapi saya menukar pandangan saya di mana saya dapat melihat yang bila saya buat bengkel tu penting. Tetapi yang penting ialah jalinan silaturahim tu yang kita dapat dengan all sorts of people. Dan saya rasa sangat terharu. Ini lagi satu. Bila masa nama saya dipanggil, saya naik ke stage masa tu dan tepukan gemuruh dari rakan-rakan dekan saya. So itulah sangat manislah untuk saya bahawa kerjasama yang kami ada di antara kesemua dekan-dekan, rakan-rakan saya yang sahabat-sahabat saya sangat bermakna untuk saya. Bila saya pandang balik kan, kami berusaha sebaik mungkin sebagai satu pasukan dan saya rasa kami telah mengatasi cabaran itu. Bukan sahaja saya tapi secara community di Universiti Melaya kami telah dapat mengatasi cabaran itu dan kami telah mempelajari cara-cara baru untuk menghadapi cabaran sebegini. Saya akan beritahu because kalau saya sendiri ada orang complain against me, I want to know.
And I would expect my head of department or the dean to tell me. I would expect that because I'm working with you and for the university. The least you can do is tell me. So I always put myself in the shoe of orang tu. I will never shy away. It is cabaran. But I will always tell them, this has happened, kita ikut proses. Don't worry about it. I don't judge you at all. Because this has happened to you today, it can happen to me tomorrow. Pada semua yang masih berada di Universiti Malaya ataupun yang baru masuk Universiti Malaya atau yang akan memikirkan untuk masuk ke dalam Universiti Malaya, jangan lupa dalam kita punya tagline ada perkataan berani. Kita mesti berani. Kita mesti berani dalam banyak aspek. Saya rasa kita perlu berani. Perlu berani kepada diri sendiri. Selamat maju jaya. Selamat maju jaya. Be positif. Bersyukur dengan apa yang ada. InsyaAllah okey je. Sayangilah kerja anda. Sebab dekat luar sana ramai yang tak ada kerja dan nak minta kerja. Dan bukan senang sekali nak dapat kerja. Kerja macam ni lah, kerja kerajaan, kerja dekat universiti. Dan sebenarnya satu lagi, cuba faham apa kehendak pentadbir. Buat apa yang diminta. Jangan lengahkan kerja. Dan fahamilah kerja anda, kan? Sebab bila faham, minat, sayang, baru boleh buat kerja. Perjalanan kami tak tamat. Kami masih akan berjalan. Kami masih akan menimba ilmu dan sebagainya. So, teruskan perjalanan ini dengan hati terbuka, minda yang bebas. Belajar apa yang diboleh. Jagalah semangat setia kawan kami dengan satu sama lain, ya. Untuk saya yang penting adalah jangan bina tembok, bina jambatan, bina harapan, bukan keraguan. Demikianlah tadi tuan-tuan dan puan bingkisan kata-kata hikmah daripada pesara yang telah Rusia sediakan. Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian berkenaan dan penyediaan montaj tadi. Beri tepukan semangat buat kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan serta para pesara yang diraikan sudah tiba ke acara yang ditunggu-tunggu. Majlis dengan ini diteruskan dengan penyampaian sili penghargaan kepada para pesara yang diraikan. Bagi tujuan ini, majlis menjemput yang berbahagia Datuk Seri Naib Chancellor diiringi yang berusaha pendaftar dan pengarah eksekutif Jabatan Sumber Manusia naik ke pentas bagi menyampaikan sijil kepada pesara yang diraikan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dijemput Encik Ahmad Anwar bin Ramli. Seterusnya dijemput Encik Ahmad Zahari bin Jahroni. Seterusnya dijemput Profesor Dr. Anusha Anak Perempuan Wijayananden.
Seterusnya, Puan Azmah binti Tumin. Seterusnya, Dr. Balakrishnan, anak lelaki, RK Supaya. Berikutnya dijemput Encik Cik Mat bin Keling. Seterusnya, Profesor Dr. Chong Mei Chan. Seterusnya, dijemput mempersilakan Profesor Madya Dr. Farhana binti Fazli. Dijemput juga Puan Faridah binti Syarif. Seterusnya, Puan Farahliza binti Muhammad Yusof. Seterusnya dijemput Puan Hanidah binti Alias. Seterusnya, Profesor Dr. Hashim bin Ismail. Seterusnya, Puan Huslinar binti Hussein. Seterusnya, Puan Jahara Bebe binti Nabi Sarwar. Seterusnya, Puan Jamaliyah binti Majid. Berikutnya, Puan Kelsom binti Masri. Berikutnya, Puan Koh Ai Ping.
Seterusnya, Encik Lee Kok Yuen. Seterusnya, Profesor Madya Dr. Liu Chi San. Seterusnya, Profesor Madya Dr. Mary Susan Philip. Seterusnya, Encik Muhyiddin bin Muhammad. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Iskandar bin Muhammad Nur. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Syamsul bin Abdul Rahman. Berikutnya dijemput Encik Muhammad bin Rentah. Dr. Bakit bin Haji Ali. Seterusnya, Profesor Dr. Moi Fung Ming. Seterusnya, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Zailaini. Seterusnya, Encik Muhammad Asri bin Muhammad Zain. Dijemput dan mempersilakan Encik Muhilan anak lelaki M. Subramaniam. Seterusnya, Profesor Dr. Murali anak lelaki di Kupusami Naidu. Dipersilakan Encik Nawi bin Abdullah.
Majlis menjemput Profesor Dr. Nik Sharina Haidi binti Hanafi. Encik Nur Ahmad bin Baba. Puan Nur Aziah binti Abbas. Puan Nur Haslina binti Muhammad Hayani. Puan Nur Aidah binti Muhammad Ibrahim. Puan Nur Azmah binti Osman. Puan Nur Hayati binti Mat. Puan Nurizan binti Abdul Raji. Majlis mempersilakan Profesor Dr. Nur Aisyah binti Muhammad Taib. Majlis menjemput Profesor Madya Dr. Osman bin Muhammad. Dipersilakan Puan Putri Saliza binti Mat Arsyad. Majlis mempersilakan yang disayangi Datin Profesor Dr. Raihanah binti Haji Abdullah. Majlis menjemput Encik Ramlan bin Sulaiman.
Dipersilakan Encik Ravi Chandran, anak lelaki K. Gopalan. Majlis menjemput Encik Razmi bin Mahamu. Dipersilakan Puan Rohayah binti Bahamar. Majlis menjemput Profesor Madya Dr. Rus Amnah binti Abdul Rauf. Dipersilakan Puan Rosmawati binti Hashim. Dijemput naik ke pentas Encik Rostam bin Abdul Rahim. Majlis mempersilakan Puan Rozana binti Muhammad Shah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Profesor Dr. Ruzita binti Jusoh. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Ruzman bin Mat Noor. Majlis mempersilakan Puan Sabariah binti Basir. Seterusnya Profesor Dr. Sargunan Sokalingam. Majlis mempersilakan Encik Syamsul Kamar bin Selamat. Dipersilakan Encik Syafawi bin Ismail.
Majlis mempersilakan Datin Profesor Madya Dr. Sharmila, anak perempuan Kanagu Sendram. Puan Siti Balkis binti Hamad dipersilakan. Profesor Madya Dr. Siti Mazlipah binti Ismail. Dipersilakan Puan Siti Rohana binti Osman. Dipersilakan Puan Sulistianingsih binti Muhammad alias Haji Abdul Malik. Seterusnya, saya adalah salah seorang yang terhutang budi dengan beliau dan berjanji akan memanggil nama beliau. So here goes Prof. Our beloved Professor Dr. Surinder Palkur, anak perempuan Chanan Singh. Puan Suryana binti Sukadi dipersilakan. Seterusnya majlis menjemput Profesor Dr. Tan Peng Chiong. Seterusnya majlis menjemput Puan Tuan Sharifah Azilah binti Syed Jaafar. Profesor Dr. Umarani, anak perempuan Kupusami, dipersilakan. Majlis menjemput Puan Vashanti, anak perempuan V. Tondaman.
sedikit nota peribadi, saya pasti ramai yang mengenali beliau sebagai Teacher Shanti. Beliaulah yang menjaga anak-anak kami apabila kami bertugas. Thank you very much, Teacher Shanti. Seterusnya, Profesor Dr. Vigneswaran, anak lelaki Mataneswaran. Majlis menjemput Profesor Madya Dr. Vimala, anak perempuan Ramu. Seterusnya, Profesor Madya Dr. Wong Ngan Ling. Salah seorang Iron Lady Universiti Malaya, Profesor Datuk Dr. Yang Farida binti Abdul Aziz. Majlis mempersilakan Encik Zohana bin Ghazali. Seterusnya, majlis menjemput Encik Zulkifli bin Husin. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Zulkifli bin Abdullah. Tuan-tuan dan puan-puan, menutup senarai Pesara 2025 dipersilakan Dr. Zuraida binti Ahmad Sabki. Mohon Datuk Seri Naib Chancellor pendaftar serta pengarah eksekutif untuk terus kekal berada di atas pentas. Terima kasih para pesara. Para hadirin yang dihormati, dalam kehangatan dan kemeriahan majlis yang kita raikan pada hari ini, izinkan kita berhenti sejenak untuk mengingati mereka yang pernah berjalan bersama kita, berkhidmat dengan penuh setia, namun kini telah pergi mendahului kita semasa dalam perkhidmatan bagi tahun 2025. Sama-sama kita bacakan umul kitab Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada mereka yang beragama Islam yang telah terlebih dahulu pergi meninggalkan kita. Semoga arwah dirahmati Allah dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman.
Sebagai tanda ingatan bersama, majlis dengan penuh rasa hormat ingin mempersembahkan sebuah tayangan video berlangsung kawa. Bukan sekadar rakaman wajah dan peristiwa, tetapi himpunan kenangan, kasih yang ditinggalkan dan doa yang terus mengiringi. Saksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan penuh takzim dan bangga, Universiti Malaya dengan ini menyampaikan sijil penghargaan kepada Allahyarhamah Nurbaya binti Sulaiman. Mewakili ibunda tercinta dipersilakan saudara Nik Muhammad Saifullah bin Abdullah, anak anda kepada Allahyarhamah. Seterusnya, sijil penghargaan kepada Mendiang Barati anak perempuan Mutusami Kauden yang diwakili oleh Encik Nitian anak lelaki Mutusami Kauden, adik kepada Mendiang. Dipersilakan.
Seterusnya, sijil kepada Allahyarham Cik Syarul Andrizal bin Cik Ahmad yang diwakili oleh saudara Syed Ahmad Dadarawi bin Syed Muhammad Aziz. Seterusnya, sijil penghargaan kepada Allahyarham Encik Nur Syahril Azwan bin Hashim yang diwakili oleh Puan Siti Nuraida binti Muhammad Ali, isteri kepada Allahyarham. Seterusnya, sijil penghargaan kepada Allahyarham Abdul Jalil bin Jaafar yang diwakili oleh Encik Rosdi bin Mansur, abang ipar kepada Allahyarham. Sijil penghargaan kepada Allahyarham Encik Khairul Azwan bin Muhammad Razali. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan ibunda tercinta, Puan Ropiah binti Mat Hussein. Yang terakhir, sijil penghargaan kepada Allahyarham Muhammad Razi bin Ahmad yang diwakili oleh saudara Muhammad Arik Ashraf bin Muhammad Razi, anak kepada Allahyarham. Dipersilakan. Kepada semua waris, kami di Universiti Malaya dengan setulus hati mengucapkan salam takziah dan semoga seluruh keluarga tuan-puan berada dalam keadaan kuat dan reda dengan kehilangan yang dihadapi. Segala jasa dan bakti kami kenang hingga abadi. Majlis memohon agar div-div kehormat untuk kekal berada di atas pentas untuk mengabadikan kenangan bersama Barisan Pesara Universiti Malaya 2025. Dijemput juga agar barisan pengurusan UM yang lain dan barisan pesara untuk sama-sama berada di atas pentas. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa sijil untuk diabadikan juga di dalam foto kita. Mohon kerjasama para pesara untuk sama-sama kita ke pentas utama untuk bergambar, dan saya minta juga pesara dan waris pesara yang datang untuk menerima sijil untuk bersama-sama ke pentas untuk bergambar. Mohon bantuan daripada jawatan kuasa Majlis Kenangan Bakti untuk bantu urusan ini agar perjalanan majlis berjalan dengan baik dan lancar. Hai Kak.
Okey, boleh alert pada arahan juru kamera kita. Okey, yang dah bersara boleh angkat sijil, yang belum bersara tangan di bawah. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Tahniah. Hati-hati ya, siapa yang memerlukan bantuan untuk turun, mohon maklumkan petugas. Terima kasih diucapkan kepada div-div hormat, pesara dan waris pesara yang diraikan di atas kerjasama sepanjang bergambar sementara tadi. Dijemput tuan-tuan dan puan-puan untuk kembali ke tempat duduk. Alhamdulillah majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Dengan ini saya menjemput semua hadirin untuk menikmati juadah makanan yang telah disediakan di kiri dan kanan dewan ini. Okey, so untuk makluman, dessert disediakan di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mewakili pihak arusia majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua para jemputan dan pesara serta wakil yang sudi hadir pada hari ini. Terima kasih diucapkan di atas segala sumbangan dan bakti anda bersama Universiti Melaya. Saya percaya Universiti Melaya, iaitu Universiti nombor 1 Malaysia ini akan sentiasa kekal di dalam hati dan sanubari tuan-tuan dan puan-puan. Pihak kami juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua PTJ di atas sumbangan yang telah diberikan untuk menjayakan majlis kita pada hari ini. Sesungguhnya sokongan ini amat bermakna dan sangat membantu di dalam majlis Jasamu Dikenang 2025. Dipersilakan tuan-tuan untuk menyambut selera dan diserikan dengan persembahan daripada Combo UM. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan juga dimaklumkan bahawa sambil menjamu selera, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai keinginan untuk mempersembahkan lagu, maka bolehlah terus kepada Abang Leman, Abang Leman untuk memilih lagu, untuk disampaikan. Saya selaku pengacara majlis pada hari ini, Zainul Abidin Hassan, dan bersama pasangan saya, Ismawati Mokhtar, memohon ampunan maaf di atas salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan salah itu datang daripada kelemahan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan berjumpa lagi.